Tadi saya dapat kasut macam kapal McDonald besar. Ni saya dapat 5 tapi besar juga. Pakai baju mana dia kaki saya ni? Ha? Cabut. Tadadang. Bola cikgu ni agak-agak kecil sikit kan, nak buat macam mana kita terima je lah, yang ni ada. Sampai di sana, Pak Dewan keluarkan semua surat kesihatan, buat pengawalan. Sampai ke sana. Nanti tak berapa lama lah sebab ada orang panggil saya jadi jurulatih dekat PLKN sini. So saya terima tawaran ni dengan berpuas hati lah. Sebab saya pun tak pernah jadi jurulatih PLKN ni, saya tak tahu macam mana. Saya ni tegas ke tak tegas sebab pelatih semua tinggi daripada saya. Tapi saya tak tahulah kena bully ke tidak, kita tunggu nanti, okey? Sekarang waktu makan tengah hari. Ni lauk kita. Harap-harap lauk ni tak konti lah sampai akhirnya. Ni syuting kali pertama basuh pinggan kan? Dahsyat lah. Kan? Syuting kali pertama kan? Ni bagus lepas makan basuh pinggan.